Dua buah kereta milik Ki yang buat hatara akan kompon ataupun tahan hak Israeliah masuk di kawasan Khan Yunis, maka pasukan tentera mah berhimpun ataupun bersepakat dua puak, iaitu pasukan para mujahidin Al-Qassam dan juga Al-Quds telah bersatu untuk buat pertindakan. Maka telah terbakarlah dua buah kereta hatara ataupun lamliang masuk di dalam bandar di kawasan Khan Yunis. Apakah maklumat ni? Ikuti bersama di dalam video ni. Salam hormat, salam bahagia, salam sejahtera kepada saudara, ibu bapa yang dikasihi sekalian yang ikuti bersama di dalam video YouTube FC Cinta Nabi dan juga page saya Yi. Hari ini tanggal 18 bulan ni tahun 25, sebelum daripada kita nak tahu perkenaan dengan pasukan tentera para mujahidin Palestin yang berhimpun ataupun bercampur kedua puak, bercampur tangan untuk buat pertindakan terhadap kereta milik Ki Lamliang masuk di dalam negara di sebelah Khan Yunis. Baiklah, saya nak bawa saudara pergi tahu maklumat perkenaan di dalam Turki dulu. Saya dapat daripada pemberita Ramallah, telah berkata oleh Menteri Keselamatan Pertahanan Turki bahawa pihak pesawat Israeliah melanggarkan ruang udara Turki pada malam yang pertama hari waktu pertempuran nak masuk di takbang di dalam negara Iran di kawasan Tehran tu. Maka pihak Turki dapat dah cak sanjan ataupun dapat gelombang yang mari di dalam ruang udara dia, maka dia beri keamaran terhadap kapal itu. Maka kapal itu saat ni pun lari tubik daripada ruang hak Turki. Maka Turki saat itu dah sekiranya beri keamaran saat itu kalau kapal miliki daripada Israeliah tu yang masuk di dalam ruang Turki, kalau dia tak tubik pada hari itu, hari yang pertama dia buat tindak terhadap Iran tu, dia akan nak bedih dengan secara tidak ada syarat ke apa dah. Maka tetapi pihak Turki saat ni tubik oyak kata kapal saat itu tubik daripada udara ataupun ruang hak Turki, tidak dapat boleh berdegi kepada Iran lah. Itu telah buat perstiharan oleh Turki. Mana kata dia tu tak ada uwi lah nangfa dia ataupun ruang udara untuk beri Israeliah tu pakai ruang tu untuk berdegi kepada sasaran di dalam Tehran ataupun dalam Iran saat itu. Itulah sebagai maklumat yang pertama untuk beritahu kepada saudara yang ikuti bersama. Dan seterusnya Israel berkata pula dapat menyekatkan senjata Iran semua saat itu. Dia kata dia dapat ketika Iran dah buat bertindak di dalam negara dia tu 5 kawasan Tel Aviv, Ashkelon dan lain lagi tu, maka semua jumlah daripada kipenawuk ataupun soruh yang dihantarkan oleh Iran saat itu, kata Israeliah bahawasanya dia dapat menahani dan dia dapat sekat semua 40%, iaitu 40%. Kira kata agak 140 buah lah. Roilak sisip hak dia boleh menahan akan senjata yang dihantarkan oleh pihak Iran terhadap negara Israeliah tu. Maka dia kata 40% atau 40% dia boleh menahan. Mana kata 100 buah, 40 buah yang boleh menahan dan 60 tu jatuh di dalam negara Israeliah daripada senjata hak dihantarkan oleh Iran. Di dalam hal itu juga royak training ni sungguh tak tahu, tetapi di dalam berita lain bahawasanya ketika Iran hatagi saat itu dah 2% hingga sampai kepada 5% ataupun 5% saja yang boleh menahan oleh pihak Israeliah. Hak lain lagi itu jatuh masuk di dalam bandar Israeliah semua. Itu telah berkata oleh pemberita luar negara yang lain daripada berita hak 12 channel hak dia lah. Dan Iran peristiharan pula pagi hari ni, hari Rabu ni tanggal 18, bahawasanya dia kata dia dapat menahankan akan dapat menahan dan dapat memusnahkan sebuah kapal drum yang miliki Israeliah di dalam kawasan Isfahan. Di dalam kawasan Isfahan, maka dia tembak, dia berdiri dan sebuah kapal hak miliki daripada Israeliah, dan kapal yang bernama Kukhan, tagi untuk nak seragi pula kepada Iran. Maka pihak
Iran saat ini dapat bersekati, dapat menyekat, dapat menahan di kawasan udara Asfahan, maka jatuh turun situ. Kapal hak miliki daripada Israel yang hantar lagi pula hak ditekan oleh hak hantar lagi pula oleh Israel tu, yang ditekan atau yang dimenahankan oleh pihak Iran sana itu, semua harganya $10 juta sebuah kapal yang telah dibangunkan ataupun telah dibedilkan oleh pihak Iran sana itu, $10 juta. Dan dalam hal itu juga beberapa masa je yang telah lepas telah buat peristiharan oleh Bobby Trump. Bobby Trump dia kata dia nak akan memperbunuh akan ketua Iran, iaitu kalau Iran tak bui berpakat ataupun tangi ataupun aduk kacau lagi, Donald Trump dia dan dia ugut kata dia nak akan bunuh akan Ayatollah Khomeini itu, dia orang besar sekali di dalam Iran tu. Dia kata dia nak lock sanghan dan dia nak bunuh kalau tak bui tangi ataupun tak jong tak camdon lah, mana kata dia nak bunuh lah. Tu telah buat ugut oleh pihak Bobby Trump terhadap ketua Ayatollah Khomeini di dalam negara Iran tu. Dia dan dia ugut begitu. Kalau dia tak bui makna kata kalau tak serah diri kak, dia nak bunuh lah dengan cara mana pun dia nak hantar. Maka Iran jawab lagi mana? Iran kata kami tak akan peduli, tak padu, tak heran lah perkataan Trump tu. Kerana Trump ni adalah seorang yang tidak ada kesempurnaan. Itu telah jawab oleh pihak Iran sendiri. Dan seterusnya semua jumlah ketika Iran hantar lagi masuk di dalam negara Israeliah tu akan beberapa suruh pada tanggal 12 hari Jumaat malam Sabtu tu. Semuanya banyak tu tak ada laporan yang jelas lagi, kata setengahnya 400 buah suruh yang telah hantarkan oleh Iran lagi kepada Israeliah tu. Maka ketika tu Perdana Menteri Netanyahu saat ni duduk mana ketika tu, kata setengahnya masuk duduk di dalam bunker ataupun lubang untuk buat keselamatan daripada suruh yang duk jatuh di dalam negara Israeliah tu. Maka tak kala selepas daripada tu tubik tengok mari rumah-rumah tu utuh bih lah. Jadi Netanyahu tu baik mari tengok rumah utuh. Maka di dalam hal tu juga dia berkata kepada Iran kena ada kebayaran. Wajib kena bayar di atas perbuatan yang dibuatkan oleh Iran terhadap negara dia, utuh di rumah-rumah, dan beberapa banyak daripada rakyat dia tu mati, kanak-kanak dan juga perempuan. Dia bilang dia ketika dia buat kepada Palestina tu dia tak bilang dak. Dia kata buat ni adalah sejahat-jahat perbuatan yang dibuatkan oleh Iran. Walau dia giduk kosek orang buat orang walah klik, tu perangai pesing Israeliah dak. Jadi ketika dia buat orang, dia tak ada bilang kata dia tu jahat. Ketika orang buat dia bilang kata orang tu jahat. Itulah perangai yang ada di dalam diri seseorang apa-apa Israeliah tu. Kemudian seterusnya kita pergi masuk di dalam kuasa Khan Yunis. Saya dapat daripada pemberita Al Jazeera pula bahawasanya pihak Al-Qassam dan juga Saudara Yaqub telah bersatu dan bermuafakat bersetuju untuk buat perserangan darat yang untuk buat perserangan dan pertahanan akan serangan darat yang diserahkan oleh pihak Israel di dalam kawasan Khan Yunis. Maka dia hantar dah liang masuk pergi pula 2 buah kereta daripada kompon ataupun daripada tentera Israeliah tu masuk pergi di kawasan Khan Yunis, 2 buah kereta. Maka pihak pasukan tentera Al-Qassam dan Al-Quds telah buat menahan ni, tembakkan 2 buah kereta saat itu terbalik dan hancur 2 buah kereta tu, dan tentera yang ada dalam tu kemungkinan mampu habis yang ada di dalam 2 buah kereta hak di dalam liang baru masuk pula di kawasan Khan Yunis saat itu. Tetapi tidak ada istiharat dengan secara nyata oleh kerana berita baru mengeluarkan bahawasanya perkara tu tidak ada nyata yang jelas lagi berkenaan dengan mampu berapa ekor dan sakit berapa ekor daripada tentera Israel yang ada di dalam buah kereta hak di dalam liang ataupun hak bawah hantar masuk baru ni. Itulah sebagai ringkasan untuk maklumat ni. Sekiranya ada maklumat yang terbaru, saya akan sampaikan. Sekadar ni dulu, jangan lupa satu orang satu like, satu orang satu share, dan juga jangan lupa tekan follow tiktam supaya tak jatuhkan maklumat berita yang terbaru. Sekadar ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.